Semangat membara untuk mewakili negara sehingga berjaya menghadiahkan pingat emas dari gelanggang silat Tamasya Sukan Si Manila tahun 1991. Hujan berbentuk penyakit yang menimpa bekas pesilat negara Zainal Ahmad pada 2023 bukan sebab untuk dia patah semangat dengan kehidupan. Projek Ramadan 2026 dibawakan oleh penaja utama Dongfeng Cars Malaysia by CADB, anak syarikat penggemar. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Projek Ramadan Nadi Arina kali ini membawakan kisah penuh inspirasi bekas pesilat negara yang juga bekas Ketua Jurulatih Silat Negara Zainal Ahmad. Mula dipilih mewakili negara 36 tahun lalu, amanah dipikul penuh kebanggaan. Dari gelanggang silat Sukan Si Manila 1991, Zainal Ahmad diangkat selaku wira tanah air dengan emas yang disumbang buat Malaysia. Saya sebenarnya cemburu dengan atlet-atlet Malaysia, tak kisah dia sukan apa, sebab zaman tu memang zaman susah dapat baju di silat. Jadi saya tanamkan semangat, aku pun nak wakil Malaysia juga. Daripada susah senang tu memang kita hadapilah, pasal itu niat kita. Bila kita dah dapat benda tu kan, kita rasa macam seronoknya aku, sebabnya apa yang aku inginkan tercapai. Bila saya bersilat dalam tahun 90, saya dinobatkan sebagai juara kebangsaan di Selangor pada tahun 90. Di situlah mulanya saya berjinak-jinak dengan silat hinggalah tahun 96 saya bersara daripada bersilat. Okey. Dan saya kenangan manis saya yang paling saya tak lupa lah bila saya menang pingat emas di SEA Games tahun 91. Meskipun bersara pada 1996, Zainal terus menabur bakti dalam arena silat negara menerusi cabang kejurulatihan sehingga diuji masalah buah pinggang sejak 3 tahun lalu. Rutin harian berubah, kini perlu menghabiskan tempoh 4 jam buat rawatan mencuci darah sebanyak 3 kali seminggu. Sekarang dah buat dialisis. Dialisis maknanya cuci darah. Cuci darah selama hampir 3 tahun lah. Disebabkan buah pinggang tak cantik. Jadi saya pun redolah dengan apa yang saya dapat sekarang ni. Jadi dialisis tu seminggu 3 kali. Sekali duduk 4 jam. Seminggu 3 kali. Jadi nak pergi ke mana pun kena fikir banyak-banyak lah. Dan kita tak nak kita ni cepat mengalah bang. Jangan mengalah kan. Jangan cakap nak mati-mati, tak. Tapi kena tengok orang yang ada di depan kita. Anak kita, orang rumah kita, cucu kita kena ingat. Jadi jangan berserah. Usaha juga walaupun dah macam ni. Rombongan Projek Ramadan menziarahi Zainal di Sungai Rambai, Melaka bagi menyampaikan bantuan serta merisik kabar terkini. Kita banyak melihat memori-memori indah dengan watak-watak yang macam ni kan, yang telah banyak bagi kita masa-masa indah lah dulu kan. Tapi bila mereka dah tua, semakin uzur, tak ramai yang mengingat mereka kembali. So kalau boleh inilah mereka-mereka ni lah hendak kita raikan ataupun kita bantu supaya mereka pun merasa gembira setelah membuat kita rasa bangga dan gembira satu masa dulu. Kita pun telah upgradekan website Yakib, di mana kita telah meletakkan ruang untuk bekas-bekas atlet negara Yakib, ahli-ahli Yakib khususnya, yang mana punya barang dagangan yang nak ditawarkan sebagai bahan keluaran mereka. Jadi kita alu-alukan melalui website kita, mereka melalui e-dagang kita. Sekiranya mereka dapat meletakkan promotion
barangan-barangan yang mereka sedang niagakan, kita alu-alukan. Okay, terima kasih Cik Zainal. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, terima kasih Wan. Okay. Lentur buluh di hujung laman, disiram senja tenang berseri, memori emas tidak ditelan zaman, jasa Zainal Ahmad kekal di sanubari. Projek Ramadan Nadi Arena, Ainu Abdul Rauf.